Ni Syera ada masuk. Ni fan-fansku yang hari tu main Mobile Legend dengan aku, ni Tengku Syahira dah masuk. Tengku Syahira ni dia pun, Syahira faham tak, dia tak percaya yang main tu Tengku Syahira. Lepas tu dia kata Tengku Syahira ni girlfriend ni Kemal lah tu. Weh, dia ada boyfriend weh. Awek abang kan? Bukan. Ya Allah korang, kalau kau tengok boyfriend dia, lepas tu kau compare dekat sebelah dengan muka aku, weh, macam langit dengan gunung berapi. Memang berbeza. Kalau kau tengok macam sebelah tu, kau tengok boyfriend dia, lepas tu sebelah muka aku ni macam taraf kawah, tahu tak? Siapa langit, siapa gunung berapi? Boyfriend dia langit lah, aku gunung berapi. Tak percayalah, entah-entah dia suka abang. Astaghfirullahalazim. Dia dah ada boyfriend, aku pergi tengok TikTok dia. Pergi tengok TikTok dia. Syahira dah cakap dah kan? Inilah yang selalu dibahaskan. Stres aku tu tak. Lepas tu kan aku cakap lah, Tengku Syahira ni kerabat Pahang. Seorang lagi tu, bila nak main? Jom malam ni main lagi. Lepas tu seorang tu, yelah tu kerabat. Tak percayalah. Stres tu. Stres aku tak. Ni Syahira yang nama Wahida. Dah tu siapa? Awek abang jujur. Kan aku dah jujur. Geram tengok atas kepala tu. Baiman ni memang wajib ada. Dia memang kerabat. Ikmal kenal dia kerabat apa? Ya Allah, aku tak tipu. Dia bukan anak sultan. Wahidah, kau tahu tak kerabat tu apa kerabat? Syahira, sumpah aku stres. Kerabat Raja Pahang. Kerabat macam mana aku nak cakap? Kerabat tu macam, bukanlah anak sultan, bukan. Kau kawan dengan dia ke? Okey, cerita dia macam ni. Dulu dia sekolah sama dengan Ikmal. Keturunan ni keturunan raja, macam tu. So dia satu sekolah dengan Ikmal. Okey, adik-beradik dia pun kebanyakannya memang sekolah menengah agama Al-Ihsan tu juga. Memang diorang ni sekolah kat situ juga. Faham tak? Tengku Syahira ni junior Ikmal. Faham? Abang dia pun ada juga sekolah tu dulu, Tengku Afan. Macam tu. Abang dia tu senior, dia ni kira junior. Lepas tu yelah tidak percaya. Saya yang orang Indonesia pun faham. Alahai, nampak? Orang Indonesia pun faham. Tak percaya. Wak. Nampak Wahidah, dia memang tak percaya. Aku tak tahu nak cakap apa. Syahira, lepas ni boleh kot. Dah boleh santau kot Wahidah ni. Masa terkait dengan Wahidah ni. Aku pelik je. Kan aku cakap jom main Mobile Legend. Lepas tu tiba-tiba dia DM, Kemal nak join main Mobile Legend. Aku macam, ni Syahira ke adik dia? Macam tiba-tiba je nak join main Mobile Legend. Aku pelik dah. Aku macam, ya ke? Lepas tu macam, oh yelah kot, boleh lah ni. Lepas tu aku cakap lah, bagilah ID. Aku pun lah, betul. Tapi aku tak tahulah boyfriend dia yang main account tu ke apa benda. Tapi betul ke dia main? Abang tak jawab soalan saya pun. Sebab dia macam pelik. Sebab Tengku Syahira kan macam OOTD, macam elegant girly, macam OOTD macam tu kan. No, main Mobile Legend weh. Mythic weh. Gelak-gelak aku macam, Mythic senyum weh. Tak percaya sebab pro kan. Aku tak tahu nak cakap pro kata, tapi better lah daripada Wahidah tu main. Boleh lah dia main Mobile Legend. Aku risau boyfriend dia yang main macam tu. Sebab tante boyfriend dia pun masih main dengan boyfriend dia Mobile Legend malam-malam. Tapi kalau Wahidah ni, kalau aku tak tahu lah, cerita seram lah. Tapi okey lah, boleh lah dia pakai Angela. Tapi kita tengok Syahira nanti lawan dengan Kak Zida. Malam ni aku Syahira, boyfriend dia handsome tak? Wahidah, kalau Ikmal boleh cakap, kalau contoh Ikmal level 1, boyfriend dia level 50.
Hikmah boleh cakap macam itulah. Satu, boyfriend dia level 50. Itu je, bukan Hikmah nak bagi-bagi abang, tak. Tapi macam tu. Agak-agak lah Wahidah. Agak-agak lah. Kalau nak cakap muka biasa-biasa memang tak lah. Tapi kalau Hikmah level 1, boyfriend dia memang level 50 punya. Main bola. Hikmah main bola juga, tapi yang pasukan sorak-sorak kat tepi